2 set tahu aku beli ni, mic ni. Kalau tak bagus, takkan aku beli sampai 2 set. Betul tak? Sebab yang ini, biasalah. Satu untuk aku pakai. Satu untuk Along pakai lah. Untuk buat konten dekat V-Farm aku apa semua sekali ni. Nampak ni. Sampai 2 set babe aku beli. Kan? Mohawk punya mic ni memang tak mengecewakan. Okey, kau tengok ni nanti kejap lagi aku test dia punya kejauhan dia. Tapi aku nak bagi tahu dekat korang kenapa aku memang betul-betul jatuh cinta dengan mic daripada Mohawk ni. Dia punya bunyi dia stable. Kenapa aku kata bunyi dia stable? Aku dah buat video banyak kali dah. Kau tengok sekarang ni tangan aku dekat sini. Suara korang dengar macam ni. Bila aku bergoyang, aku cakap macam ni apa semua sekali kan. Korang tak akan dengar suara aku macam on off, jauh dekat. Sebab korang akan dengar bunyi dia stable je. Seiring saja. Okey. Ini dari segi suara macam ni. Lepas tu yang paling best sekali mic daripada Mohawk yang aku pakai ni kan. Aku uji dia punya kejauhan dia. Kau tengok sekarang ni. Okey, sekarang ni aku buat kat tepi kolam aku ni. Kolam aku ni dari sini sampai sana jarak dia lebih kurang dalam 100 kaki. Okey, so sekarang ni aku minta aku punya cameraman reverse. Reverse lagi. Reverse lagi. Pergi sejauh yang mungkin. Pergi lagi jauh. Tengok sekarang ni aku duduk dekat sini. Dekat tepi dengan playground ni. So kamera pergi lagi jauh. Kau orang boleh nampak tak? Suara aku yakin dan pasti masih lagi clear. Masih lagi jelas. Nampak tak? Lagi. Pergi jauh-jauh lagi. Aku nak duduk paling. Okay, macam ni. Kau pergi dekat ujung apa? Ujung kolam. Aku duduk dekat hujung kolam. Ngam-ngam 100 kaki ni. Memang 100 kaki ni. So, Alhamdulillah kan. Suara sangat clear, betul? So, yang ini memang saya boleh bagi recommend dekat korang. Memang suara ni memang betul-betul clear. Okay, macam ni lah. So, sekarang suara saya solid kan? Okay, bro. Stop kat situ dulu. Buka kita punya mic. Buka receiver dia. Okay, tunjuk dekat kamera. Receiver tu dah dibuka. Nampak? Dah dibuka kan? Okay, mic datang sini. Tengok. Korang dengar tak suara saya? Mungkin korang dengar. Tapi suara saya dah tak semerdu saya pakai mic yang ini. Betul tak? So, kalau saya dah dekat sekarang ni, korang boleh nampak tak? Korang boleh dengar tak? Suara dia pakai mic dengan tak pakai mic daripada Mohawk ni sangat-sangat berbeza. Betul tak? Ini saya pakai mic handphone. So, bunyi dia tak sama macam dari awal-awal video yang korang dengar tadi. Betul tak? So, yang ni saya recommendkan korang. Saya pinang untuk korang. Mic daripada Mohawk ni. Okay, pergi dekat dalam beg kuda saya. Pergi ambil sekarang. Okay. Assalamualaikum.